Ni anak yang bilang dulu. Kita baik sabar korang. Hai korang, hari ini kita orang nak baik. Kita orang hari ini nak bermain Dress to Impress lagi ya. Tapi yang terbaik. Kita berbahasa-bahasa lah, tak apalah, jangan mula-mula. Udah, jauh mula. Tapi challenge-nya kita orang kena botak. Kita apa? Oh my god. Menjadi setan je lah. botak. Setan dengan malaikat. Botak. Kita kena botak. Kita kena botak guys. Baik. Kita Ini kena botak. bukan pakai rambut. Ini aku nak bagi dia punya kepala tu bulat. Faham tak? Aku nak bagi kepala dia tu bulat. So aku nak pakai ni. Nak pakai juga. Aku cari kepala bulat. Okay, tak apa. Sebelum tu korang jangan lupa like and subscribe ya. Kau tak subscribe. Subscribe. Kau tak subscribe, aku datang rumah korang. Aku terajang pintu korang. Siapa pula Elsa? Elsa tu lah. Oh ye. Wah, hari ni aku tengah pakai baju Elsa ni. Tak tahu, jom. Ni botak. Kita nak lah. Aduh, Cantik. macam apa? Ya, aku tengok. Betul lah. Mbappe, kau ni. Dah, tu tak tahu. Pakai ni je lah. Tak ada apa-apa dah. Ada orang pakai Tak apa, jom. Apa namanya? Apa? Jadi apa nak korang? Itu aku lah. Ada orang pakai rambut. Bila tu orang lain. Ni kita yang tengah challenge botak. Botak? Tak apa. Kita perlu mikirin mau pakai apa. Adi pun pakai tudung. Weh, apa? Shh. Bising ah. Cantik kan? Aku dah gunting siap. mulut korang nanti. Dah Aku siap. tak nak pakai apa weh. Tak boleh Apa? kena gubuk. Boleh lah. Kan botak je. Apa dah? Enol? Terus korang kau. Adik jadi anak Muslim. Inilah dek. Ni kejap sabar Okay, nak tanya ni, korang tengah buat apa? Tengah makan ke tengah tidur? Kalau tengah tidur. Kalau tengah tidur mana boleh tengok. Okay, tak apa. Buat kerja. Aduh, banyak borak pula. Cari apa tadi? Banyak betul. Tunggu mulut kau. Kau rasa punya iman? Tak tanya. Dah lah kita ni botak. Kita kan nak botak. Aduh. Challenge. Nak tengok korang tu pandai mana untuk dressing. Kan biasa kan dekat ni Tengok ni. Botak sesat. Edi sesat. Tepat. Sorry korang. Terkuat. Botak sesat. Edi sesat. Mana kau? Kau yang sesat masalahnya pun. Akibatnya tengok Alim sangat. Tapi terima kasih ya. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Alim sangat kerana telah menggembirakan adik saya daripada dia agak pelik menjadikan dia sangat alim. Tak apa. Alim sangat. Kau ni alim sangat. Aku turut muka kau. Botak sesat. Edi sesat. Jauh dengan adik aku ni. Oh, Yusuf. Apa benda kau? Botak sesat. Edi sesat. Apa? Sekarang ni mak bapak aku Saya bebas pergi main. ke jalan-jalan. Tadi aku nak pakai apa you? Untuk kau nak pakai. Adik, kau nak tidur apa? Apa? Apalah kau, apalah aku jadi malaikat, kau jadi malaikat juga. Dah ada dia nak ada jadi malaikat. Macam mana? Dah kau ni kenapa? Entahlah kenapa. Dah lah. Dah orang nak jadi malaikat. Kalau tak nak tak apa.
Tak apa-apa. Tak apa-apa. Oh, korang cuba tengok sini. Tengok. Tengok. Mana? Sini. Aku dah pakai apa weh korang? Kat tempat Sorry ya. kopi. Tempat kopi kan? Ni ha. Kat atas ni. Kopi bukan kopi. Lepas tu? Boleh pun macam aduh terjatuh. Tapi saya pakai ni. Tak. Dia just buat ni. Ni. Tadi kan adik kan terbang. Kamu dia lepas kuih. Oh. Saya tengah fikir. Nak tambah apa Tengah botak ni sekarang. Sini no me. Sini heavy lagu. Okey. Tolak jadi anak muslim. Aku tak. Ha lah. Weh. Kau jadi siapa ni? Mana ada? Kau. Mulut tu jaga Aku botak je kan. Aku botak. Okay lah. Baju kita tengok siapa yang menang. Tengok ni. Tak gini. Mau lupa nak letak tutup dia. Oh, lupa nak letak kepala. Ini mana letak kepala tu? Aduh. Tak apa. Okay, kita skip dulu. Sebab mana nak tengok orang. Aku sekarang ni. Mana dapat nombor satu. Mana? Nak macam mana dah takdir. Yang ni pun botak tu. Botak. Botak. Nampak botak. Betul lah botak. Aku tengok kepala aku tu botak licin. Kau tahu tak botak licin. Kalau tak payah pakai tudung macam ni. Kau tengok. Botak licin woi. Tak nampak tu. Ada nombor satu. Tak lah. Ya. Adik aku ni sorry sikit lah Dia ni macam apa tu. Dia macam gorila sikit. Apa nama dia? Anek Isra. Okey dah. Kita start lagi. Kita main lagi. Apa ni? Botak Apa ni? Snow globe. Masih botak je. Dia sudah Pam. Apa? Macam kau tahu tak yang snow globe tu? Macam salji tu dalam bulatan tu. Kau tahu tak? Tapi kita botak. Oh. Yang tu. Tapi kau kena buat lagi fashion. Kau pun kena warna peach. Kau lah. Alah kena botak. Kat dalam tu ada siapa? Ada Olaf je kan? Kan? Dalam tu ada Elsa. Dalam tu ada Olaf je kan? Olaf dengan rumah. Olaf dalam rumah je kan? Kau nak buat Olaf ke rumah? Alah. Kejap. Alah kita kena ada gitu. Tak fikirkan je. Kejap sabar. Okey, faham. Okey, aku tahu kat wajib. Boleh tak letak rambut sikit? Botak je. Kepala botak je. Cakap apa? Yang tu meme. Oh. Okay, sorry guys. Lambat lah. Yang saya faham itu meme baru. Faham. Oh, yang tu Faham. Bukan tu Bukan yang Kalau kau fikir aku buat macam tu, aku sepak kau. kawan dia cakap. Saya kena pakai baju putih. Bajunya putih. Elegan. Sorry, terkentut. Busuknya. Kentut kau. Jangan fikirkan kentut kita. Fikirkan. Bukan itu. Kita fikirkan baju kita aja.
Yalah, mana ada kurus. Ada tu. Warna biru je lah. Eh, apa kurang? Iyalah. Dari segi undang-undang. Undang-undang apa pula ni? Undang-undang Oh, tak cantik, tak cantik. Wih, tak cantik. Wih, aku lukis. Dia ada bulu-bulu korang. bulan nanti. Mesti ada yang menang. Undang lah. Orang tu tak undang. Tu kau ke aku? Cantiknya baju-baju semua ni. Cantik kan? Ih, salah warna lagi. Korang kejap lah. Salah warna je. Aku tu salah Oh pakai. my god. Tak apalah. Tapi kan menang. Bagi kau cuci. Yang tu kakak sendiri tau. Udah. Tapi aku tu salah pakai. Maaf. Batuk. Tak. Dia main-main. Dia channel tu botak kan? Botak? Siapa? Siapa? I know. Nah. Aneh banget lu. Ini tak botak. Kalau dia tak botak, tapi dia kecil sini. Kita dah kita dah ke berapa? Betul. Pandai pun ada tu. Ini. Wow. Ya. Oh, lah tukar duit. Komelnya. Tak tahu dia dulu. Oh my god. Baju tu cantik. Ini teddy bear. Cuma tinggal lagi 3 je. Ini dah beli. Lihat aja. Beli apa yang sebelum tadi. Dah. Adik dah beli semua ni. Terus buat hati memang ada cakap. Aku dapat. Apa? Yang hijau-hijau pink-pink. Apa? Ini semua ni kau dapat ke? Apa? Pekak. Ini semua ni kau dapat ke? Dapat ke? Aduh. Ni orang cakap tu. Kau cakap ha pekak betul lah tu. Hingga pula aku dah cakap gigit je kau. Mana tahu. Adik dah Vision Maven rupanya. Yalah kecilnya botak. Apa? Kenapa? Ada yang bersangat ke? Tak apa kita tengok. Siapa tu? Adik. Adik. Oh, bukan Bukan ini nombor 1 tu. Bukan Yeay. Tapi nombor 1. Yeay, dapat nombor. Okey, wait korang tidak. Okey, sampai situ je untuk video kali ni ya. Ima harap korang semua suka ya dengan lagu Pinkut. Ya, kau diam je lah. Okey, terima kasih ya buat korang yang sudi menonton cerita ini. Kau ni. Aku harap Ima harap korang semua tapi Ima harap korang semua sihat selalu. Jangan lupa like, subscribe je. Sampai situ. Okey, sampai situ dulu. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.